Assalamualaikum. Sedap makan kuih tiaw ni. Kuih tiaw Hong Kong ke Kung Fu? Boleh lah. Lebih kurang je sama je lah kalau Mak Ti benda ni. Ni lauk dia. Mak Ti nak buat ayam sotong udang. Mula-mula kuih tiaw dulu. Kita buat gelar-gelar gini. Kalau toko gitu dia tak comel. Buat gelar-gelar. Lepas tu kita bubuh kicap sikit. Pakailah kicap macam dia, tak ada masalah. Kita nak buat satu adonan dulu. Lepas tu ambil pecah telur sutih. Kita gaul-gaul. Lepas tu kita goreng. Goreng kuih tiaw celup benda. Celup telur tadi tu. Goreng. Lepas tu akak lah. Bubuh dalam mangkuk. Ni untuk seorang makan lah. Lepas tu kita buat kuah dia. Kuah dia senang sahaja. Kalau untuk buat seorang je, katok bawang putih tu okey dah. Tapi ni Mak Tin buat sekuali ni. Untuk satu family ni kita bubuh bawang sikit lah. Biar jangok sikit. Lepas garing bawang tu, bubuh air. Lepas tu bubuh lah ayam. Kita masak dulu. Bubuh cube ayam satu cube tu. Lepas tu bubuhlah sayur-sayur lauk kena nak bubuh tu. Udang, sotong. Lepas tu sayur-sayur dia. Sayur kailan biasa orang bubuh. Nak bubuh sayur lain pun boleh. Tambahlah perasa garam, gula, lada. Siap dah. Nak suruh pekat sikit kuah dia tu, bubuhlah tepung jagung sesudu. Bancuh dengan air. Lepas tu cuah dalam kuali tu. Siap makan panas-panas ni. Sedap. Biar sejuk dia pekat sikit. Makan panas-panas ada cili potong. Selamat mencuba.